Presiden Bertua, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan penjelasan. Kerana pada 22 Januari 2026, terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan, berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Pagar dan Kampung Tetagas. Secara dasarnya, Bertua, pendirian kerajaan jelas tertakluk kepada undang-undang, perjanjian dan konvensyen yang berkuat kuasa. Dalam hal terkait persempadan semula dengan Indonesia, kita juga amat menghormati kesepakatan bersama sebagai negara sahabat di antara Malaysia dan Indonesia. Atas penentuan sempadan darat antara bangsa Malaysia dengan Republik Indonesia adalah berdasarkan 2 konvensyen dan 1 perjanjian. Untuk keseluruhan Sabah dan Sarawak, konvensyen persempadanan antara kerajaan British dan Belanda, Boundary Convention 1891. Untuk Sabah, perjanjian persempadanan antara kerajaan British dan kerajaan Belanda, Boundary Agreement 1915. Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak, konvensyen persempadanan antara kerajaan British dan Belanda yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928, Boundary Convention 1928. Bagaimana penentuan jajaran persempadanan di kawasan Outstanding Boundary Problem OPB, Sungai Sinapat, Sungai Sesai, yang menjadi isu ketika ini adalah berdasarkan kepada Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915. Prinsip yang terkandung dalam perjanjian ini adalah penentuan kawasan berdasarkan kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai di garis latitude 4 darjah 20 minit utara, iaitu di utara garis latitude 4 minit 20 utara. Kawasan itu adalah di bawah British Sabah, manakala di selatan garis latitude 4 minit 20 utara, kawasan itu adalah di bawah Belanda Indonesia. Kerja-kerja persempadanan dimulakan pada tahun 1977 bersama Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan peta dalam perjanjian tahun 1915, kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai berada di selatan garis latitude 4 minit 20 utara. Namun demikian, hasil daripada pengukuran bersama didapati Sungai Sinapat sebenarnya bermuara di utara garis latitude 4 dan 20, bukannya di selatan. Maka pada pandangan Malaysia, semua lembangan sungai yang bermuara di utara garis latitude 4 20 tadi adalah kepunyaan Malaysia. Dan saya bentangkan juga peta supaya dapat difahami. Kawasan OPB sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai kawasan milik mana-mana negara, kerana kawasan itu merupakan kawasan rundingan dan penentuan sempadan yang masih belum dimuktamadkan sejak dulu lagi. Saya ingin menegaskan bahawa penentuan sempadan tidak bersandarkan pada prinsip pampasan atau timbal balik atau untung rugi seperti yang didakwa. Sebaliknya, penentuan sempadan antara Malaysia dan Indonesia bersandarkan kepada konvensyen dan perjanjian seperti yang dijelaskan tadi. Jarak keseluruhan sempadan darat antara bangsa Malaysia dan Indonesia dianggarkan sepanjang 2,064 km dan dibahagikan kepada 2 sektor. Ada terpapar.
Sektor Sabah Kalimantan Utara dianggarkan sepanjang 419.4 km dan sektor Sarawak Kalimantan Barat dianggar sepanjang 1,644.6 km. Jadi buat masa ini hanya pengukuran sempadan sektor Kaltara yang telah dimuktamadkan, yang melibatkan 2 OPB, Pulau Sebatik dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB B2700 dan B3100. Bagi outstanding border problem OPB Pulau Sebatik, kerja kesihatan penandaan pengukuran semula oleh kedua-dua negara dijalankan pada bulan Februari hingga November 2019. Itu yang dikatakan hasil pengukuran yang diperolehi mendapati jarak muktamad East Pillar ke New West Pillar 23.842 km. Manakala bagi OPB Sungai Sinapat dan Sungai Sesai, kerja siasatan, penandaan, pengukuran yang dibuat sekali di antara pegawai-pegawai pemetaan Indonesia dan Malaysia dilakukan sehingga Ogos 2022 dan Oktober 2023. Itu jarak muktamad 11,545 km. Jadi proses pengukuran rundingan itu berjalan selama 47 tahun sejak 1977, diselesaikan secara berperingkat, tetapi pada hemat kita harus disegerakan untuk menjaga hubungan baik antara dua negara berdasarkan perjanjian dan konvensyen antarabangsa seperti mana disebut tadi. Dalam semua perundingan ini, kalau terkait dengan Sabah, seperti juga Sarawak, Wakil Kerajaan Negeri Sabah, Pejabat Ketua Menteri, Pejabat Peguam Negeri Sabah, Jabatan Tanah, Jabatan Ukur Sabah, semua dilibatkan sepenuhnya. Setiap inci tanah diundingkan, disepakati oleh Kerajaan Sabah sebelum dimuktamadkan dengan Kerajaan Malaysia dan Indonesia. Maka sebab itu setelah ini dimuktamadkan, baru dirujuk ke mesyuarat ke-45 Jawatankuasa Sempadan bersama Indonesia Malaysia 18 Februari 2025. Melalui MOU tersebut, OPB Pulau Sebatik, keluasan baru yang diperoleh oleh Malaysia adalah sebanyak 0.05 km persegi bersamaan 5 hektar 12 ekar. Dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai, Malaysia memperolehi kawasan tambahan seluas 78 km persegi bersamaan 780 hektar atau 1,927 ekar. Keseluruhan kawasan pertikaian di OPB Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB 2,700 dan 3,100 berjumlah 5,987 hektar, dan kawasan ini sememangnya berada di kawasan pentadbiran Indonesia. Kalau lihat peta, itu kawasan yang daripada awal hak Indonesia, tetapi oleh kerana peta itu belum dimuktamadkan, kita tidak bersetuju. Tapi selama ini sejak 1915 itu tidak dipertikai oleh semua kerajaan Inggeris dan kerajaan Malaysia sejak 1915. Ini yang dikatakan, walaupun pada
faktanya tidak dimuktamadkan kerana perjanjian itu tidak ditandatangani walaupun ia menjadi milik dan di bawah pengelolaan kerajaan Indonesia. Sempadan di kawasan OPB berdasarkan prinsip yang terkandung, sekali lagi saya tegaskan, pada perjanjian 1915, iaitu 780 hektar jadi milik Malaysia, tetapi 780 hektar 780 hektar itu kawasan tambahan bagi Malaysia. 5,987 itu kekal di bawah milik Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia sejak 2015, sorry. 1915, ya. Jadi sebahagian kecil dari tiga-tiga kampung yang dikenali sebagai Kampung Kabulanggalo, Kampung Lepaga, Kampung Tetagas dengan sendirinya termasuk ke kawasan Malaysia sebelah di atas itu. Jadi tiga-tiga itu dimasuk ke Sabah. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali. Jadi sebab itu kita harus terikat dengan perjanjian, ya. Dan yang dapat diperhatikan, saya lihat itu di peta di belah bawah itu adalah kawasan yang dari awal sejak 1915 ditekankan dalam semua rekod kita menjelaskan ia tidak kita sahkan tapi tidak pernah kita tuntut sebagai milik Malaysia. Tan Sri Ketua, dalam guntingan seperti ini tentulah ada beberapa hal yang agak sensitif, kerana dalam rundingan dengan Indonesia tidak semua yang sudah selesai. Umpamanya isu 5 kawasan sempadan darat, kawasan intertidal di sektor Sabah, Kalimantan Utara, 4 kawasan outstanding boundary problem di sektor Sarawak, Kalimantan Barat yang masih dalam proses perundingan antara kedua-dua negara, maknanya belum dimuktamadkan. Sebab itu kenyataan-kenyataan kita harus berhati-hati dan berhemah. Kalau nak cari keuntungan politik sempit, bukan masanya. Bukan untuk korbankan kepentingan Malaysia atau korbankan kepentingan hubungan baik di antara dua negara. Jadi saya nak jelaskan, seperti mana Tohmahan sebelum ini, Ambalat kita serahkan. Hal itu belum pun dimuktamadkan. Tetapi Tohmahan daripada pembangkang sudah diserahkan. Saya tidak tahu serah wilayah mana. Jadi sebab itu harus kita rujuk kepada angka dan data. Dan ini kita harus gunakan kesempatan ini juga mengucapkan penghargaan setingginya kerana orang pegawai-pegawai kita, bahagian haiwal persempadanan disokong oleh bahagian topografi, Jabatan Peguam Negara, bahagian pemetaan, Kementerian Pertahanan, tentera, itu terpaksa meredah ke hutan belantara untuk memastikan peta itu dimuktamadkan. Jadi saya harap kalaupun pembangkang memilih untuk tidak menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai dan tentera, dia belum. Kerana yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina itu ada. Ya. Apa yang tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu tanya. Kalau tak tahu jangan maki hamun. Tak tahu tanya. Oi, mengaku sajalah kalau menghina. Tanya Ketua. Baik. Jadi inilah penjelasan saya Tan Sri Ketua. 5 lagi kawasan yang didakwa selesai. 5 lagi kawasan yang didakwa selesai. Ulangan. Yang intertidal, ya, saya pernah bacakan, Sabah, Kalimantan Utara,
4 kawasan outstanding boundary problem di sektor Sarawak Kalimantan Barat itu masih dalam proses perundingan antara kedua-dua negara. Jadi saya harap rakan-rakan di ahli parlimen, Ketua Dewan. ahli parlimen, Ketua Dewan. Berapa dia? 36-12. 36. Isunya apa dia? Isunya tuduhan Perdana Menteri mengatakan bahawa kita memakai hamun. Dan perbaikan biadab. Termasuk pendang. Jadi itu suatu benda yang saya rasa tidak parliamentarian. Ya, jadi setuju. minta petua daripada Tak benar kami buat macam tu. jangan gunakan peluang ni untuk menghentam. Terima kasih petua. Sabarlah. Tan Sri Speaker, Peraturan Dewan 36 Habislah, Karim. 36 sebab sebut nama saya tadi pendang. Saya bagi tahu sebab kami ambil kenyataan ini, kenyataan daripada Polis Indonesia yang mengatakan 5,207 hektar ni daripada Malaysia dimasuk kepada, bukan kami. Bila dibangkitkan, kami tanyalah. Kami tak pernah maki pun. Saya sebut dalam Dewan itu hari. Kami taklah maki Yang Mak Berhormat Terima kasih. Tambun. Tuduhannya Kami tanya ya, jawab je lah. Tan Sri Yang di-Pertua, Mengatakan kami menggunakan Islam, busuk, jahat. Ini apa sebagai seorang Perdana Menteri ini? Benang cukup. yang disebut Semua pengkhianatan. duduk. Dah tanya, dah jawab. Sekarang tengah jawab. Kampar apa semua duduk. Hari itu semasa pendang bangkit, saya sudah bangkit standing order. Saya sudah bagi tahu itu fake news. saya Saya dengar. minta pendang tarik balik. Hari itu dia tak tarik balik. Kampar, Mana boleh bawa fake pendang. news masuk parlimen? Dia bukan tanya hari itu, dia buat tuduhan. Dia buat tuduhan. Pendang duduk. Saya tak mau layan dua belah pihak. Saya nak bagi PM teruskan dan landing terus. Tan Sri Yang di-Pertua, Tan Sri, peraturan masyarakat kena Seperti address yang Tan saya Sri. sebut. 36.4, 36.6. Yang Amat Berhormat kata pembangkang biadab termasuk pendang. Is that proper dalam Dewan ni? Yang itu kena rule Yang Hormat. It's okay ya. Tan Sri Yang di-Pertua, saya kata ada kenyataan biadab, ada kenyataan yang menuduh saya khianat kepada negara. Ini yang kita kena betulkan. Ya. Pegawai-pegawai kita Yang Mak Berhormat Tambun, hari itu saya buat persoalan. Bukan saya maki. Pendang hari itu Soalan yang biadab lah tu. Soalan yang biadab. Bila tak dapat Pendang itulah makin hamun. Itu Yang Berhormat Tambun hari itu Pendang jawab. pakai fake news Itu masuk soalan parlimen. biadab dan makin hamun. Baik. Saya buat keputusan. Saya menganggap Tan Sri, PM dalam konteks Dewan Yang Hormat Tan Sri, penggunaan kata-kata ungkapan pembangkang biadab, you allow Ya, PM pick up apa yang disebut di luar. Okey. Ya. Silakan terus PM. Tan Sri Yang di-Pertua, Tan Sri, saya sebut di dalam pendang, Dewan. duduklah, itu, pendang. Depan. Yang Mak pendang. Berhormat Tambun. Pendang. Depan. Duduklah. Bagi PM jawab lah. Bagi PM jawab. Pelanggar. Bagi PM jawab. Penjilat, duduklah. Semua Apa yang penjilat tu? Rulangan. Kita ada tetamu, kita berpelajar sekolah, kita orang-orang asli. Tan Sri, saya minta Hormat besut mereka balik kampar. perkataan penjilat tu. Okey, duduk. Unparliamentary. Tak boleh pakai perkataan macam tu. Tan Sri Yang di-Pertua, Besut. Tanpa. Siapa bangun lagi, saya Betul, suruh rehat. tapi dia pakai Siapa perkataan unparliamentary. tanpa satu. Siapa bangun, saya suruh rehat. Okey? Sila PM tolong kalau habiskan landing. saya habiskan. Tan Sri Yang di-Pertua menyatakan bahawa hal-hal yang menyentuh kepentingan negara, termasuk sempadan, haruslah dibincang cara berhemah. Saya tidak ada masalah mana-mana ahli pembangkang untuk bertanya, tetapi saya bantah keras tuduhan dan fitnah menyatakan kita khianat kepada negara. Jadi yang sebaiknya, kerana saya telah bentangkan dengan fakta dan dengan peta, sebaiknya teliti semula. Ada bahagian yang belum dimuktamadkan, ada yang sudah. Akhirul kalam, Tan Sri Yang di-Pertua, kita kena jaga. Hubungan kita dengan Indonesia sejak 1974 itu sangat baik. Rundingan itu diteruskan di semua peringkat. Dan selalunya kerjasama di antara dua-dua pihak, pegawai serendah-rendahnya, sehinggalah Ketua Menteri dan Perdana Menteri dan kerajaan dengan kerajaan Indonesia sangat baik. Kita boleh berbeza pendapat, tapi jangan menjatuhkan hukuman dan juga jangan menyinggung juga perasaan rakan-rakan kita di Indonesia yang berusaha untuk menjalin hubungan yang sangat baik dan akrab di antara dua negara. Terima kasih.
Baik, terima kasih.